Okey, jom kita bongkar satu misteri yang ada dalam telefon kita setiap hari. Suapan media sosial. Siapa sebenarnya yang pilih apa yang kita nampak? Jom kita selami sama-sama. Kan, pernah tak korang rasa macam tu? Baru je sembang pasal nak pergi bercuti, tiba-tiba iklan pakej percutian keluar kat feed. Seram kan? Macam telefon tu betul-betul dengar apa yang kita cakap. Sebenarnya, ia bukan magic pun. Benda yang jadi dalang kat sebalik semua ni adalah satu benda yang sangat power. Namanya algoritma. Dialah bos rahsia di sebalik skrin korang tu. Okey, jadi macam mana bos ni berfungsi sebenarnya? Jom kita bedah siasat sikit. Kita nak buka bonet dan tengok enjin apa yang gerakkan media sosial kita ni. Senang cerita, algoritma ni macam satu set arahan komputer. Bayangkan, dia ni macam pengarah filem peribadi korang. Misi dia cuma satu je, nak pastikan korang tak letak telefon, terus scroll, terus engage selama yang mungkin. Proses dia macam ni dan ia berulang-ulang. Mula-mula, korang bagi signal. Setiap like, share atau video yang korang tengok sampai habis. Lepas tu, AI atau kecerdasan buatan akan analisis semua data ni. Akhir sekali, boom! Algoritma akan susun satu feed khas untuk korang berdasarkan apa yang dia rasa korang suka. Dan kat sinilah AI tu main peranan paling besar. AI ni ibarat otak kat sebalik semua ni. Dia proses data daripada berjuta-juta orang untuk cari corak dan teka apa yang akan buat korang terus melekat kat skrin. Tapi, macam mana teknologi yang hebat, algoritma ni macam pedang dua mata. Dia boleh jadi kawan baik kita, tapi pada masa yang sama, dia boleh bawa kesan yang kita tak nak langsung. Sebelah sini, yang positif. Kita dapat kandungan yang kita minat, boleh jumpa hobi baru, belajar benda baru dengan cepat. Memang best. Tapi, kat sebelah sana pula, ni yang bahayanya. Ketagihan skrin terperangkap dalam dunia kita je sampaikan tak nampak pandangan lain. Dan paling teruk, risiko berita palsu dan kesan pada kesihatan mental kita. Tapi jangan risau, berita baiknya ialah kita bukannya tak boleh buat apa-apa. Sebenarnya, kita boleh latih algoritma kita sendiri. Jom kita tengok macam mana nak ambil balik kawalan tu. Kena ingat benda ni baik-baik. Algoritma tu sendiri tak jahat. Dia neutral je. Dia tak ada niat baik atau buruk. Dia cuma satu alat yang sangat cekap bagi kita apa yang kita tunjuk kita minat. Kalau kita bagi data yang bagus, kita akan dapat feed yang bagus. Simple. Okey, ini pelan tindakan korang. Nombor 1, follow akaun-akaun yang berkualiti, yang bagi ilmu, yang bagi inspirasi. Paling penting, nombor 2, nampak je kandungan toksik, jangan layan. Jangan like, jangan komen, jangan share. Scroll laju-laju. Lepas tu, cuba set had masa skrin dan yang paling kritikal, cek dulu fakta sebelum share apa-apa. Setiap benda kecil ni, korang sebenarnya tengah bagi arahan ke algoritma. Jadi, pada akhirnya, semuanya berbalik kepada kita. Dunia digital kita ni sebenarnya cerminan pilihan-pilihan kita. Kuasa tu ada kat tangan kita sendiri. Ingat, setiap like, setiap share, setiap follow korang tu, ia adalah satu undian. Korang tengah mengundi untuk kandungan macam mana yang korang nak tengok lebih banyak lagi. Jadi, undilah dengan bijak. Koranglah pengarahnya. Jadi, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan. Lepas dah tahu semua ni, apa yang korang akan buat? Feed macam mana yang korang nak bina untuk diri korang sendiri? Jom jadi pengguna yang lebih bijak. Jom jadi netizen yang celik. Gunakan kuasa yang ada di hujung jari korang tu dengan sebaiknya.